Guys, sejak kebelakangan ini, kecoh laporan yang mendakwa Amiruddin Syahri sendiri mencadangkan nama Nurul Izzah Anwar sebagai penggantinya. Cadangan itu membuat kita tertanya-tanya adakah Selangor sedang menuju satu lagi fasa peralihan kuasa atau ini sekadar percikan spekulasi yang sengaja dibesarkan untuk mengalih perhatian. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tampil menafikan perkara itu. Tegas beliau, cadangan atau perbincangan mengenai pertukaran menteri besar tidak pernah dibawa rupanya kepada beliau. Kenyataan ini seperti cuba untuk menutup gelombang spekulasi, namun pada masa yang sama membuka satu persoalan yang lebih besar. Jika tiada perbincangan rasmi, dari mana datangnya cerita ini? Perlu kita akui, isu pertukaran menteri besar ini bukan isu yang kecil-kecil anak. Ia berkaitan dengan kesinambungan dasar negeri, perjalanan pembangunan dan kepercayaan rakyat. Sebarang perubahan tanpa penjelasan yang tuntas hanya mencetuskan ketidakstabilan. Apatah lagi apabila nama yang disebut ialah figura seberat Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Dan persoalan yang paling besar yang bermain dalam fikiran rakyat Selangor sekarang ni ialah adakah jawatan menteri besar boleh diwarisi, dicatur atau boleh dipusing-pusing sesuka hati mengikut kehendak politikus. Banyak isu rakyat di Selangor menuntut penyelesaian. Banjir, kosara hidup, perumahan, pengangkutan. Tetapi jika fokus pemimpin hanya terhanyut dalam perebutan kuasa, siapa yang akhirnya yang akan rugi? Korang ingat lagi tak tentang langkah Kajang dulu? Jawatan menteri besar sanggup dipertaruhkan hanya demi perebutan takhta, diiringi dengan drama konflik fitnah. Kini, bayang-bayang itu seolah-olah kembali. Cuma plotnya diperhalusi, pemainnya berubah tetapi skripnya tetap masih sama. Apa juga keputusannya nanti, rakyat Selangor berhak tahu kebenarannya. Mereka wajar diberikan proses yang telus, keputusan yang adil dan kepimpinan yang benar-benar mewakili suara rakyat. Kerana amanah terbesar bukan pada jawatan tetapi pada kepercayaan rakyat. Dan rakyat sudah terlalu letih dengan pencaturan kuasa sejak episod Langkah Kajang yang lalu.